Kami daripada Kolej Komunikasi Tampin. Hari ini kita buat perkhidmatan urut dan juga perkhidmatan pengenalan pasal teroris. So, visi kami, Kolej Komunikasi Tampin untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang teknologi bisnes dan industri perkhemahan perkhidmatan. Visi pula untuk mewujudkan peluang pembangunan potensi dan mencapai kecemerlangan bagi pelajar lepasan menengah serta komuniti setempat melalui pendidikan dan latihan. Apa produk yang dipamerkan oleh Pak Cikgu? Okey, perkhidmatan yang ditawarkan di SMK Tengku Syahidah adalah PSI Okey Spa menawarkan perkhidmatan urutan tangan, urutan kaki dan rendaman kaki. Kami juga ada menawarkan produk rendaman bunga dengan garam bukit dengan rendaman rubber untuk air suam. Okey, PSI Okey Spa ada bengkel yang baru siap dalam bulan 12 hari itu. Memang agak selesa untuk anak-anak PPKI lah. Sekiranya semua kelengkapan dah lengkap dan kita orang telah diberi tauliah untuk buat urutan refleksologi. Ini adalah kursus yang ditawarkan di PPKI SMK Tengku Syahidah. Asal urutan refleksologi, kaki tangan, MC 080, MCU 1 dan 13. Baik, cikgu dan rakan-rakan cikgu daripada bahagian sukan kurikulum dan kesenian hari ini akan memberi penerangan berkaitan dengan program pembentukan karakter generasi madani yang akan kita laksanakan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2026. Ya. Jadi untuk makluman adik dan juga kru, pada tahun ini sekolah-sekolah rendah dan menengah kita akan laksanakan Makmal Aktif Lestari ataupun MAL. Ini adalah seperti sudut generasi madani lah, ya. Jadi kita akan peruntukkan RM400 kepada setiap sekolah untuk meletakkan bahan-bahan cadangan yang kita nyatakan di sini. 5 ciri insan sejahtera. Kemudian jika ada ikon-ikon murid-murid cemerlang dekat sekolah, adik-adik boleh ditampalkan di papan kenyataan itu menjadi inspirasi kepada adik-adik yang lain. Jadi bahan untuk kita masukkan dalam portal ini ada terkandung dalam QR code di belakang ni. Ya. Okay, yang kedua, kita laksanakan karnival kita. Karnival kita ni sama seperti karnival kurikulum yang kita buat setiap tahun. Okay, dalam karnival kita ni kita beri peruntukan sebanyak RM1,000 setiap sekolah. Okay, dalam karnival kita ni ada 4 stesen. Stesen KITA, Director, yang ni inovasi, tanggungjawab dan juga aspirasi. Kalau adik minat kawal kaki, masuk dekat zon karakter. Stesen karakter. Kalau minat tanggungjawab, contohnya suka bantu mula, masuk dekat zon tanggungjawab. Okay, jadi duit ini untuk membeli hadiah pertandingan ni. Bagi prasekolah kita ada stiker duta sayang. Mana ada adik yang suka bantu kawan, hormat cikgu, suka senyum, suka tolong cikgu, cikgu akan berikan stiker ini 4 orang bagi setiap minggu. Okay, stiker ni adik tadi boleh tampal di pencil box dia, di botol air dia banggalah kerana telah menjadi ikon bagi dalam kelas dia. Kemudian untuk sekolah menengah, kita ada kem 3 hari 2 malam. Kem pemimpin generasi madani. Okay, 60 orang satu sekolah akan menyertai kem ini. Kita beri peruntukan sebanyak 2,800. Jadi inilah modul-modul yang digunakan sepanjang kem itu. Semua modul ini juga terdapat dalam QR code di belakang ni. Ya. Jadi apa yang kita harapkan,
dalam program pembentukan karakter JC Madani, dia nak melahirkan anak-anak yang beradab, adab dalam kelas, adab bersama ibu bapa, adab bersama rakan-rakan, adab dalam mesyuarat, adab jalan raya, supaya nanti sentiasa menghormati orang lain, sayang menyayang, kemudian berakhlak, tidak melakukan perkara yang tidak baik, tidak membuli orang, tidak merosakkan harta benda sekolah, tidak terlibat dalam kerja yang tidak elok, terlibat dalam dadah-dadah, supaya jadi anak-anak yang berakhlak, ya. Kemudian berintegriti. Kalau dekat sekolah, pakai lencana, pakai name tag, datang awal, pakai stokin, kerja sekolah semua siap, tidak langgar peraturan sekolah. Jadi menjadi amalan dia, adab, akhlak, integriti ni daripada mula di bangku sekolah sehinggalah dia besar nanti. Jadi kita nakkan anak-anak ni berlaku perubahan minda dan perubahan sikap. Ni rekayasa minda, rekayasa sikap. Rekayasa ni maksudnya perubahan. Daripada dulu dia malas, tak suka datang sekolah, tak buat kerja sekolah, suka bergaduh dengan kawan lain, akhirnya menjadi anak-anak yang baik, yang hormati guru, hormati rakan-rakan, menjadi rajin, tahu apa yang hendak dia cita-cita daripada tahun masa akan datang, dan menjadi anak yang berguna pada agama, bangsa dan negara. Inilah tujuan pembentukan karakter generasi Madani tahun ini. Okey? Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. New year, new tea, new tears, do you see? New year, new tea, new tears, do you see? Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Look, it's a you and me, switched it up. Who's this? Did I buy new jeans? So fresh, so clean. 얼마나 기다렸던 날 드디어 feeling so right 또 한 번 더 Nama saya Jevin Sangabalu. Siapa yang paling banyak memberi inspirasi ke abang? Inspirasi saya Prabudas yang pelari Muda Sembilan. Setakat ni lawan siapa? Lawan mana yang paling mencabar? Lawan yang sahabat sekarang adalah Berendra dan Farouk. Terima kasih.